Mengapakah setiap negara memiliki pakaian camo masing-masing ataupun camouflage masing-masing? Yang pertama, setiap negara perlu menyesuaikan pakaian camouflage tergantung kepada geografi negara tersebut. Sebagai contoh, seperti Malaysia yang menggunakan wood nest ataupun deksa yang biasa menggunakan warna tan, ataupun negara yang pada pasir, dan negara Eropah yang menggunakan color sesuai dengan hutan ni saja. Lepas tu, untuk membezakan sama ada ini pasukan musuh ataupun pasukan kawan, kerana seperti kita lihat, walaupun Malaysia dan Indonesia memiliki geografi sama, tetapi memiliki color berlainan, terutamanya warna camouflage yang terbaharu Indonesia dan camouflage Malaysia. Ataupun contoh lain yang kita boleh ambil seperti Jerman dengan Rusia. Rusia menggunakan AMR, sedangkan Jerman menggunakan color lebih kurang macam woodlands. Dan seterusnya, untuk menyatukan askar dengan alam supaya musuh tidak mudah untuk melihat walaupun telah menggunakan night vision, disebabkan warna camouflage sama dengan alam, menyebabkan night vision mengalami kesusahan untuk mengesan sama ada musuh ataupun tidak. Sekiranya kalian berminat untuk membeli pakaian camouflage ataupun pakaian taktikal ini, kalian boleh dapatkan di beg kuning bawah ini. Dapatkan segera sebelum habis.